Hello semua, kembali lagi di sini. Hari ini saya bersama Boy Fusrugi. kami akan membuat unboxing dan bukan review lah, Magic Yoyo K2 Crystal. Jadi sekarang ni saya punya yoyo. Ni memang yoyo saya akan guna dan akan guna lah, Y01 Note dari Magic Yoyo. Ni pula Saya punya super yoyo pada TikTok Shop, RM7.80. murah sekali. Murah sekali lah. Okey. Harga pun positif. Jadi okay. Ini sangat mantap. Tapi sebelum tu kamu mau tengok tak saya punya magic? Patik betang lah. Ada dua tangan. Let's go. Ada dua tangan. Woi, mantap woi. Okay. Jadi sebelum tu pasti betang like, subscribe dan tekan notification. Okay. Kita akan buat unboxing. Buka pakai gunting. Oh, dah buka lah. Dah buka sebelahnya. Okay, sebelah ini pula. Tekan betang like ya. Aduh, sepatutnya hari ni Ahang nak datang tapi kesian dia ada gastris semua. Ya, dia ada masalah gastris. Oi, Stop panggil aku Onana. Wish nanas. Oh my god. Ada dua. Yo. Wish Yo. Yo. Oh. Cantik kan? cantik Kan cantik kan? Super M. Magic Yoyo brand tu. Memang sopan sekali. Kat TikTok Shop RM2 sebab saya tengok harga dia lebih. Ini ialah alat dari kedai. Oh, ini okey, ni saya ingat. Ni saya ada order ni juga sebab saya punya yang sebelum ni rosak. Bukan rosak, hilang. Removal tool untuk bearing. Pasal ada tali lebih. Saya rasa kamu boleh nak ambil. Yes, nice, thank you. Sopar. Nanti kita buat cara mengikat tali simple. Okey, jap. Boleh. Sebelum itu saya ada satu benda nak beritahu. Nah, ni hadiah kamu. Sangat sopan. Nanti aku belajar main. Okey, jap. Enough babbling. Adalah kita buka unboxing. Tekan like, subscribe dan tekan notification. Ni original Nata. Esok aku dah kerja. Oh ya. Esok aku dah kerja Ahad. Oh ya, sebab ni Magic Yoyo kan dia ada upgrade kit. Jadi kalau nak tukar kepada nak tukar daripada responsif kepada unresponsive. Ini unresponsive. Kau tahu tak unresponsive tu apa? Unresponsive tu benda apa? Dia yoyo yang tak boleh angkat. Oh, tak boleh angkat Itu yoyo yang pro punya. Ini yoyo professional lah. Ya, professional. Okay, ni kita tak perlukan. Pause. Manual no. Yes. Instruction no. Ni tali. Saya rasa kamu perlukan lah ni tali. Kamu nak tali? Boleh saja. Let's go. Saja. Ni yoyo. Kawan-kawanku. Oh my god. Okay, ni dah bentuk bearing dia dalam beginner. Dalam bentuk Cantik tau. Emas. Nanti cari link tu kau bagi tahu lah macam mana delete ni. Okay. Alright. Jadi saya akan buat satu lagi magic. Saya akan panjangkan dia punya tripod. Jadi pas butang like, subscribe, tekan notification. Saya ingat ni. Tak tahu lah mana. Tak apalah. Dah berapa tahun tak datang sini. Yang masa last di 2023. Masa aku ada lagi. Masa time sekolah cikgu, aduh macam bosan juga. Jumpa kau kejap. Itulah. Itu yang kita jumpa kat surau kan. Yup. Aku sok Jumaat. Ya, belum. Tapi raya nanti kau pergi mana nenek kau kak? Ya, mesti lah. Aku raya Pahang lah. Ya. Bila tengah rekod lah. Tu. Masih tengah rekod, okey. Uish, boleh panjang. Panjang amat. Tengok. Right, mari kita cuba. Saya pakai tali ini lah. Tali semua tali banyak kan. Saya pakai tali ini. Original man nota. Original man nota. Original man. Macam pak je semua. Itulah. Okay, kau tahu Beyblade yang besi tahun 2003 punya MS. Kereta HAP system. HMS Ya lah. Beyblade yang besi yang Dragon. Dragon MS. tahu. Okay, saya akan pakai ini sebab tangan saya berpeluh. Tekan like ya. Tapi English dah beat kan. Dia tayang 2004, 2003 Japan. Dia tayang lambat lah. Macam mana dia tayang lambat kan? Yep. Sebab dah beat Jepun dia nak complete. Kau tahu Metal Fury. Aku tengok Fisher lawan dengan Faisal Gitario. Lepas dalam Jepun dia lawan dengan Diablo Nemesis. Okay. Jadi saya akan buka tali ni.
Ni saya dah lama dah main yoyo, jadi saya tahu sikit lah cara nak main. Maaf ya kalau ada bunyi angin kuat. Panggil kat sebab kita kat luar. Ya, sebab kita dekat. Oh ya, saya lupa nak beritahu. Sekarang kita dekat tempat unknown. Kau delete macam tu so slow. Aku biasa pertama hari tu kan. Yep. Aku delete besar semua. Tapi dia macam simple, macam Okay. tak kuat sangat. Boom. Ya, ada ada ni sikit. Macam tu lah mula aku ada macam tu. Okay. Boom. Boom. Masa dah sampai tu macam Sekarang sudah ikat, saya akan macam mana? Ya. Super yoyo pun sekarang ni banyak orang jual tapi barang lama lah. Betul tak? Ha. Tapi dia ada tulisan Bandai. Saya akan original. Saya akan ikat. Buat ikatan yoyo. Pulamak yang video tu, kau tahu yang video yang pulamak tu. Ha. Dia pergi beli yoyo, dia pergi kedai SS dekat KL. Dia kata lama tak tengok yoyo sebab zaman lato-lato ni macam teruk masa zaman tu lah. Di tibaan di Buloh Peludu macam kenangan dua orang main lato-lato. Kita main yoyo. Okay, boom. Bom sikit. Boom. Dah ikat. Kita akan potong. Kan. Buat sugi mana kamu punya apa yang jari untuk naga tu Kat rumah. kat rumah. Saya simpan. Baiklah, saya akan ikat dan saya akan cuba. Ni kali pertama ni saya bukan kali pertama, saya asyik cakap kali pertama je. Aduh. Okey. Sen Boom, sekarang sudah ikat. Tengok. Wish. Wow, Easy deals. skills bro. Wait, do wish. Kepala like bro. Okay. Boom. Ternampak bom Eiffel Tower. Ini pula. Okay, saya akan buat mod satu tangan balik. Right, siap tengok cantik kan. Boom. Wow. Okay, kamu mau cuba tak? Tapi itulah. Boleh cuba. Nah, saya rasa kita sama tinggi je. Jadi malah tekan. Masa tali sini kan? Ya. Yes. Alright. Tekan. Dan kita main. Yo! Yo! Dia dulu macam ni kan? Ah. Dulu macam ni, dulung. Tak. Letak atas jari dulu. Atas Dia punya- jari dulu lah macam biasa ya. Yes, sir. Jap. Sabar. Tekan talak ya. Ini sangat sopa. Sempat kita pakai ni. Dia main yoyo. Okay. Tobita tenai watashi. Oh, tak apa, tak tunjuk muka. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh cuba. Nanti orang tahu edit aku. Alamak. Tak apa. Kau edit tak apa. Edit. Ya. Mana saya pandai edit. Yes. Kita tak puas hati. Tengok orang macam ni. Biasa. Okey tak? Okay. Dah semantap tak? Mantap. Okey. Saya rasa video ni terlalu panjang, jadi saya akan buat video kedua ialah saya tukar ini kepada unresponsive. Jadi kalau kamu mau lihat itu seperti petang, like, subscribe dan tekan notification. Bye. Bye-bye semua. Bye bye.